Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Saya Nur Iman Hanania binti Muhammad Iswadi. Saya Nurul Radatul Husna binti Muhammad Syafwan. Dari Lensa untuk Dunia. Pada hari ini, 17 Disember 2025, SKT telah mengadakan Hari Apresiasi Cendekia. Program ini diadakan untuk meraihkan murid-murid yang cemerlang dan mempunyai sasiah diri yang terpuji. Jom kita saksikan. Bangunlah, melangkah berani. Hari esok penentu segala. Doa restu jadi cahaya, gemilang pasti nyata. Langkah demi langkah, jangan menyerah. Kejayaan pasti digenggam. Bangunlah, melangkah berani. Hari esok penentu segala. Doa restu jadi. Naufal, apakah perasaan anda sebagai tokoh murid? Saya berasa bersyukur dan gembira. Saya doakan supaya sekolah kebangsaan kekal maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Bolehkah Puan kongsikan kata-kata untuk hari ini? Jangan pernah berputus asa dan berusaha dengan gigih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Apakah objektif majlis kita pada hari ini? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana mendengar hormat cikgu. Okey, untuk mengetahui semua, objektif majlis kita pada hari ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada murid-murid yang berjaya
dan seterusnya memberi motivasi kepada murid-murid lain untuk meningkatkan usaha dalam bidang pelajaran. Cikgu. Sedikit nasihat untuk murid-murid yang menerima anugerah pada hari ini. Pada yang menerima tahniah saya ucapkan. Pada yang tak dapat apa-apa tu, jadikan ni sebagai cabaran lah. Jangan kecewa. Apa yang diterima oleh orang lain tu jadikan sebagai satu penguat semangat untuk kita berusaha dengan lebih lagi lah di tahun-tahun akan datang. Juga saya nak nasihatkan jangan serik untuk datang sekolah. Hormat guru, sayang kawan, dengar nasihat ibu bapa, jaga disiplin, adab dan rajin-rajinkanlah diri, membantu diri sendiri untuk masa depan. Kena ingat tu semangat, semangat untuk sekolah, rajinkan diri untuk belajar supaya kita menjadi insan yang berguna di masa hadapan. Baik, itu saja. Terima kasih Encik. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Apakah kepentingan majlis kita pada hari ini? Waalaikumsalam, Iman. Terima kasih kepada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis hari ini kita laksanakan untuk anak-anak kita. Kita memberi pengiktirafan, penghargaan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid, kepada kawan-kawan kamu. Banyak bidang yang kita beri pengiktirafan, iaitu akademik, co-curriculum dan sasiah. Ini walaupun usahanya kecil, tapi inilah yang perlu kita raikan bersama. Anak-anak sedang membesar, sedang membina masa depan. Jadi kita raikan, kita beri mereka semangat untuk terus berjaya di masa depan. InsyaAllah. Itu yang cuba pihak sekolah lakukan dalam Majlis Apresiasi Cendekia bagi tahun 2025 SKT. Cikgu. Ya. Sekian sahaja laporan pada hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini. Bye-bye.